Bella, itu dia. Terima kasih Akila dan juga Ustaz Nabil atas perkongsian mengenai Masjid Baitur Rahman Alam Sari. Dan bercakap mengenai pengurusan masa, kadang-kadang apabila kita sibuk dengan aktiviti harian kita, kita terlupa ataupun kita leka dengan waktu solat, dengan info-info Islamiknya dan sebagainya. Dan untuk itu bersama kita pada pagi ini Puan Diana Syahrul. Selamat datang, iaitu pakar strategi media sosial dan produk Ref Media Group. Selamat datang Puan Diana, sihat alhamdulillah. Macam mana puasa? Alhamdulillah, so far so good. Setakat 6 Ramadan ni kan? Betul. Okey, kita terus kepada aplikasi Waktu Salat Malaysia ni. Mungkin Puan Diana boleh terangkan dengan lebih lanjut. Okey, Waktu Solat Malaysia adalah sebuah aplikasi platform digital yang telah ada di pasaran secara percuma di App Store dan juga di Google Play Store untuk Android, pengguna Android, di mana ianya memberikan banyak informasi Islamik terkini secara percuma di dalam bentuk dalam platform bibit kita lah, on the go. So dalam tu ada macam-macam ciri-ciri, contohnya kalender Islam, waktu solat, of course waktu solat ada, arah kiblat, wirid, zikir, panduan solat dan sebagainya. Dan kalau boleh Cik Diana boleh kongsikan perbezaan ciri-ciri sebelumnya dan yang terkini? Okey, sebelum ni aplikasi ni berwarna lain. Kami dah ada membuatkan berwajah baru, pembaharuan wajah baru. Tetapi sekarang dalam bulan Ramadan ni mungkin setiap umat Islam ada target nak khatam Quran contoh kan. Jadi kami ingin sarankan untuk menggunakan Waktu Salat Malaysia di mana mungkin kita masih lagi sibuk bekerja. Untuk pelajar mungkin masih lagi pergi ke kelas. Jadi mungkin boleh gunakan Waktu Salat Malaysia ni sewaktu rehat untuk membaca Al-Quran, mentelaah, dan juga dalam aplikasi, dalam ciri-ciri Al-Quran tu ada boleh bookmark. Maknanya setiap ayat, contoh kalau saya tengah baca surah Al-Baqarah ayat 3, saya nak kena berhenti. So saya boleh bookmark dan saya boleh hantar kat diri saya, dan kalau saya nak telaah balik macam mana bunyi, macam-macam tajwid, saya boleh gunakan ciri-ciri Al-Quran dalam aplikasi kami. Bila kadang-kadang waktu kita sibuk, ibu-ibu wanita di luar sana ada bukan sahaja suri rumah, ada yang berkerjaya tapi harus menguruskan anak-anak, kerja sekolah dan sebagainya. Kadang-kadang terleka. Walaupun duduk di rumah, kadang terleka juga waktu solat. Dan tadi info-info nak cari susah kan, kadang-kadang nak kena Google dan sebagainya. Melalui aplikasi ni one stop center je, boleh semua. Okey, jadi boleh Cik Diana huraikan dengan lebih lanjut mengenai manfaat aplikasi Waktu Solat Malaysia ini kepada penonton kita. Okey. Bulan Ramadan ni, tak tahulah kalau kita ingat ke tak, masa kita kecil dulu, kita kalau nak macam dah dekat nak buka puasa kan, kita mesti tengok TV. Mesti mak kita buka TV dah ada iklan TV kan. So masa tu dah tahu dah nak buka puasa, so excited kan. Jadi di dalam aplikasi kami, setiap hari sepanjang bulan Ramadan, kami akan paparkan iklan kegemaran anda sebelum waktu maghrib. Supaya ini untuk pengguna yang mungkin masih lagi dalam perjalanan balik ke rumah, mungkin stuck dalam jam, mungkin dalam LRT ke, boleh tengok, boleh gunakan aplikasi kami di mana boleh tengok iklan, dah tahu dah okey dah nak buka puasa. Jadi mungkin masa tu dah kena cari kurma dan sebagainya. Selain daripada itu, kami betul-betul ingin semua orang menggunakan aplikasi ini di mana nak bayar zakat. Mungkin ada setengah orang yang masih ragu-ragu, apakah jenis zakat saya kena bayar, dan ada dalam aplikasi kami ada ciri-ciri kalkulator zakat. Di mana boleh baca dan fahamkan apa jenis zakat yang kita kena bayar, dan ada kalkulator, so kita tahu berapa nak kena bayar. Salah satunya lah. Selain itu, kita ada macam-macam lagi. Kita ada panduan solat. Mungkin kepada saudara baru Islam kita yang masih mau belajar macam mana nak cara solat yang betul, kami ada panduan solat. Kami juga ada tutorial mengambil wuduk dan sebagainya. Menarik perkongsian itu. Dan terutamanya di bulan Ramadan ini, ramai yang bercita-cita ataupun aim untuk khatam Al-Quran. So maknanya di sini senang, kita boleh baca. Ada ayat-ayat surah Al-Quran dalam itu. Okey, bagi penonton NKU untuk nak mendapatkan lebih banyak info mengenai aplikasi Waktu Solat Malaysia ini, bagaimana Cik Diana? Baik. Waktu Solat Malaysia kami aktif dalam media sosial. Kami ada WhatsApp channel di mana kami berikan informasi zikir, doa harian, tazkirah harian dan sebagainya di dalam WhatsApp channel, di mana kami ada 1.3 juta followers.
boleh share dengan kawan-kawan dan juga orang tersayang setiap hari. Kami juga aktif di lain-lain media sosial, contohnya Instagram, TikTok dan sebagainya. So dalam TikTok kami juga ada buat video di mana kami mungkin terjah orang, tanya soalan tentang agama Islam dan sebagainya. Selain daripada itu, silalah download ataupun muat turun aplikasi Waktu Solat Malaysia di App Store dan juga Google Play Store secara percuma. Ada je, semua ada. Dan kepada penonton, jangan lupa imbas kod QR yang tertera di kaca TV anda sekarang untuk terus muat turun aplikasi Waktu Solat Malaysia secara percuma. Dan pelbagai info akan anda kecapi di aplikasi tersebut. Betul. Dan akhir kata, Cik Diana, kepada penonton kita di luar sana yang ingin memuat naik aplikasi Waktu Solat Malaysia ini. Waktu Solat Malaysia logonya warna coklat. Kepada Apple user boleh pergi ke App Store, kepada Android user boleh gunakan Google Play Store dan hanya perlu cari Waktu Solat Malaysia. Logonya warna coklat. Tapi jangan terkejut sebab pada bulan Ramadan ini kami ada berwajah baru sebentar, sepanjang bulan Ramadan sahaja, hanya special. Jadi janganlah terkejut kata kenapa kali lain kan, warna lain. Tapi Waktu Solat Malaysia memang warna coklat. Itu memang yang nampak sekarang ni adalah kita punya logo lah. Dan dengan itu harapan kami dengan selepas anda memuat turun aplikasi ini, anda boleh berhubung dengan pencipta secara lebih dekat lagi, lebih senang lagi. InsyaAllah. Terima kasih Cik Diana atas perkongsian tersebut. Dan marilah kita bersama-sama untuk download aplikasi Waktu Solat Malaysia. Baik. Dan pelbagai informasi kita boleh kecapi di sana. Moga bermanfaat. InsyaAllah. Terima kasih Cik Diana sekali lagi. Baik. Dan kita akan berehat seketika dan selepas ini banyak lagi perkongsian yang ingin kami kongsikan kepada anda. Dengan itu kita berehat seketika.